Hai guys, Assalamualaikum. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Okay, jadi saya ucapkan kepada semua tetamu, sesemua tetamu ya, kita tetamu kita dan serta para pendengar setia podcast Santai Seri Serambi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hari ini sebenarnya saya nak kongsikan dengan semua para pendengar. Kita bukan sekadar nak berbual podcast biasa ya, tapi sebenarnya hari ini kita nak mungkin akan menyentuh satu realiti yang ramai sedang lalui, namun tidak semua mampu meluahkan. Jadi sebenarnya satu kehidupan yang kadang-kadang kita nampak seorang ibu tu kan nampak sangat teratur daripada luar, tetapi di dalamnya penuh dengan rasa penat dan kadang-kadang tak sempat untuk diungkapkan emosi yang disimpan sendiri, dan bertanggungjawab, dan tanggungjawab tu yang tak pernah berhenti lah. Jadi sebenarnya podcast kali ni kita nak kongsikan lebih kepada untuk para ibu lah sebenarnya, lebih lagi ibu yang bekerja, yang setiap hari bangun bukan sekadar untuk diri sendiri tapi untuk semua orang di sekeliling mereka. Jadi sebelum kita menyelami perbincangan ini dengan lebih dalam, episod kali ini sebenarnya membawakan satu tajuk yang sangat-sangat menarik, di mana yang dekat dengan realiti lah, di mana juggling life, ibu dan kerjaya, bila fungsi hilang, emosi terbuang. Mungkin ada yang dengar ni orang kata ada sambil tersenyum kan, kadang ada juga yang dengar tu macam diam macam betul macam kena ni kan, kerana mungkin memahami apa maksud yang nak disampaikan lah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, podcast di Santai Seri Serambi ni merupakan satu platform perbincangan santai yang boleh memberi informasi, menyuntik inspirasi dan pada masa yang sama menjadi haluan minda untuk semua para pendengar podcast Santai Seri Serambi pada siri yang kelima pada tahun 2026 lah. Jadi untuk makluman para pendengar, pada hari ini sebenarnya kan, melihat saya kan sebenarnya tak keseorangan. Di sebelah saya ni sebenarnya saya bawakan orang yang berpengalaman hampir lebih 10 tahun di Klinik Kesihatan Seksyen 19 di PKD Petaling lah. Jadi orang kata tanpa kita melengahkan masa ya untuk mendengar perkongsian hebat daripada kita punya pakar pada hari ini. Jadi saya perkenalkan Puan Izzati Syazwani binti Adidi. Bukan calang-calang je saya bawakan terapis ni. Jadi mungkin pada hari ini kita nak nak bertanya lah, apa khabar Puan Izzati pada hari ini? Macam mana, okey ke? Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik untuk bersama kita pada hari ini. Bersama tim podcast segmen Santai Seri Serambi. Okey, Puan Rashidah, izinkan saya untuk kenalkan diri. Itu sebenarnya baru kita nak kan. Mungkin boleh kenalkan sedikit kata mungkin background dan apa yang kami perlu tahu sebenarnya occupational therapist ni apa dia sebenarnya. Okey, Puan Rashidah. Saya seperti Puan Rashidah maklumkan, saya adalah saya Puan Izzati. Puan Izzati Syazwani merupakan seorang jurukulit perubatan cara kerja ataupun lebih dikenali sebagai occupational therapist lah. Alhamdulillah, tahun ni genaplah 12 tahun bekerja dengan PKM. Sekarang bertugas di Klinik Kesihatan Seksyen 19 di bawah Pejabat Kesihatan Daerah Petaling lah. Okey, so tadi kita mention kan cara kerja kan. Yang kat sini yang saya rasa ramai lagi dengar kita tak tahu kurang pasti apa tu cara kerja ataupun apa tu occupational therapist kan. Okay. Macam speech therapy ke, macam physiotherapy ke? Tak, bukan. Occupational therapist ni, occupation tu sendiri merujuk kepada occupation ataupun cara kerja lah. Cara kerja ni maksudnya macam mana kita sebagai seseorang individu melakukan aktiviti harian kita, daripada contoh nak pakai baju, nak makan, fungsi harian lah, cara bermain, cara untuk melaksanakan tugasan, bergantung juga kepada peranan seorang individu tu. Contoh kita relate sikit lah dengan tajuk kita hari ni kan, ibu kan. Kita tahu kalau ibu ni merujuk kepada siapa? Wanita, betul tak? So bila wanita ni rupanya peranan dia bukanlah hanya ibu, tapi dia adalah bila dia jadi ibu confirm dia seorang isteri, betul? Kan? Selain tapi asalnya pula sebelum dia menjadi seorang isteri, dia adalah seorang anak kan, dan dia juga adalah seorang menantu. Tetapi kita nak cerita tadi cara kerja seorang ibu, seorang isteri, seorang anak dan seorang menantu adakah berbeza? Betul tak Puan Rashidah? Ya. Tapi kalau kita sebagai terapis, kita akan melihat fungsi ibu tadi tu dalam melaksanakan cara kerja harian dia, daripada bangun tidur tadi tu sampai nak tidur balik.
Dan mungkin daripada bangun tidur di rumah tadi dia ada mengurus seorang isteri. Dia pencen terus pak jadi seorang ibu pula teruskan anak anak kan. Kemudian katakan ibu tadi bekerja office hour pukul 8 hingga 5 petang jadi seorang pekerja yang profesional dia berjalan. Okay. So tu antara sedikit kata occupational therapist lah. Dia bukan fisio, dia bukannya orang kata maksudnya dia meliputi keseluruhan daripada cara kerja tu sendirilah. Okay, baiklah. Saya nak tanya lah. Sebenarnya saya nak kongsikan dengan ni. Sebenarnya podcast Santai Sebi Serambi ni dia hari ni kita ulang semula lah. Topik kita pada hari ni adalah juggling life, ibu dan kerjaya bila fungsi hilang, emosi terbuang. Sebenarnya saya nak kongsi ni lah. Saya suka untuk kongsi satu kata-kata ni. Kadang-kadang ramai ibu di luar sana yang masih berfungsi tetapi sebenarnya dah terlalu letih sebenarnya. Kadang-kadang kita nampak seorang ibu ni dia masih boleh pergi bekerja kan. Kata mungkin sekarang ni timing hours dia selalunya pukul 8.05 ataupun 9.06 kan. Masih menguruskan anak, masih memasak. Kata tetapi pada masa yang sama sebenarnya dia sedang bergelut dengan pelbagai perkara di dalam diam lah. Dan sebenarnya ada satu kata-kata ni, saya ingat ada satu patah ni, dia kata anak nombor satu, kerjaya bukan nombor dua. Jadi macam mana tu kan? Jadi sebenarnya itulah hari ni kita bawakan orang pengalaman untuk berkongsi dengan kita lah. Tapi sebenarnya saya nak tahu jugalah daripada sudut pandang OT sendiri, bagaimana puan melihat keadaan seperti ini? Okay, saya Puan Rashida sebagai seorang OT lah, sebagai seorang terapis yang bertugas di klinik kesihatan, saya kerap sangat berhadapan dengan para ibu yang bekerja. So bila kita sembang pasal golongan ibu ni, biasanya fokus utama kami lah sentiasa tertumpu kepada satu perkara, iaitu kita sebut sebagai kualiti fungsi harian ataupun term medikal dia kita panggil sebagai occupational performance. Performance seorang ibu tadi tu macam mana sebenarnya kita nak nilai fungsi harian ni. First kita kena tengok lah, adakah si ibu dapat menjalankan tanggungjawab di pejabat dengan cekap, tapi dalam masa yang sama bila dia balik rumah dia masih ada baki tenaga dan kualiti untuk melayan anak-anak serta suami. Maknanya kualiti tau, bukan kuantiti. Bukan panjangnya masa tu, tapi kualiti untuk meneruskan peranan dia yang seterusnya lah, fungsi dia, fungsi seorang ibu tu sendiri lah. Sebenarnya hakikatnya macam Puan Rashida bagi tahu tadi, jika rasa kita nampak kan ramai ibu berkerjaya, dia boleh berfungsi kan dengan keadaan yang survival mode. So di luar nampak macam okey, kerja pejabat siap, anak-anak pun terurus dengan baik. Tapi dalam diam kita nampak kualiti fungsi harian mereka sedang merosot secara senyap. Kenapa? Agak kenapa? Itu kita hari ni kita nak kupaskan lah tu. Tapi saya betul tu Puan Izzati. Sebenarnya saya rasa bila Puan sebut tentang survival mode tadi sebenarnya memang sangat dekat dengan realiti ramai ibu di luar sana kan. Mungkin yang melihat video ni kan, yang sedang ni macam rasanya betul lah aku berada di dalam survival mode kan. Jadi sebenarnya itulah orang kata survival mode ni dia nampak macam mana, daripada luar nampak terkawal kan, tapi di dalam kepala tu maksudnya sebenarnya sentiasa penuh dengan pelbagai perkara yang perlu difikirkan dengan secara serentak. Kadang-kadang bukan sahaja penat fizikal, tapi penat yang tidak nampak. Sebab fikiran ni tak pernah berhenti, dan fikiran ni kita tak boleh tahu pun apa yang orang tu fikirkan kan, apa yang maksudnya kalau tak diberitahu. Dan sebenarnya bila fikiran ni tak berhenti walaupun badan sedang berehat, benda tu sebenarnya adalah satu tanda yang saya kira macam benda tu adalah tanda yang agak bahaya lah kan. Sebab tu ramai ibu yang akan relate bila kita sebut tentang mental load seorang ibu. Tapi sebenarnya saya nak kongsikan lah, kadang kalau orang kata disebutkan tentang fikiran kan, maksudnya kalau seorang ibu ni kata mungkin dia seorang isteri, seorang anak, seorang menantu kan, kadang kita risau kan ada perkataan yang kadang-kadang orang sebut tu kan, tapi tak apalah okay, alright. So di mana fikiran tu kalau ada kata dia macam ada susu galuh lah, kemungkinan maksudnya dalam fikiran seorang ibu ni yang mempunyai survival mode yang sangat tinggi, dia akan orang kata berliku-liku kan, kadang terlalu banyak berkecamuk, banyak fikiran kan. Jadi mungkin boleh mengakibatkan kata ada mental load yang sangat tinggi dan sebagainya lah. Jadi mungkin Puan Izzati kan boleh kongsikan dengan kita, dengan para pendengar, apa yang dimaksudkan dengan mental load tu sendiri sebenarnya. Mental load ni ataupun beban yang sangat tinggi lah kan. Dia tak nampak, betul tak? Kita tak nampak dia tu ada rasa. Tapi dia pun bukan tenaga fizikal. Contoh macam ibu perlu guna tenaga untuk basuh pinggan, gosok baju, tapi sebenarnya dia adalah proses
konektif kita, mental load kan, mental load, beban fikiran kan, yang berjalan tanpa henti di dalam kepala. So dari sudut neuroscience-nya, beban yang sarat ni dia dah jadi, dia bertindak lah, dia bertindak macam virus yang mengganggu sistem kawalan kat otak kita. So kat otak kita ni ada satu fungsi kan, kita tahu otak kita kan ada banyak bahagian kan, tapi ada satu bahagian tu kita panggil sebagai sistem kawalan utama otak ni, dia panggil sebagai executive function lah, dengan istilah medical ni executive function. So inilah bila mental load tadi dia jadi virus kepada executive function, itulah yang jadi fungsi mula hilang tu. Kita dengan tajuk kita kan hari ni kan. So macam kita nak bayangkan macam ni lah, dalam otak kita, frontal otak kita ni, lobus kan, bentuk otak kan, semua orang pernah melihat lah kan bentuk otak kan. So dia ada 3 bahagian, ataupun kita bagi analogi lah, otak ni CEO, dia ada 3 pekerja dia. So bayangkan kalau tiba-tiba satu company ni, so, dia yang ada 3 pekerja ni tiba-tiba mogok, tak nak kerja. Sebab dia dah kena virus lah, virus mental load tu kan. So tapi sebenarnya kita nak kenal lah dulu sikit kerja kita ni, kerja kita kan. Kerja pertama kita panggil sebagai working memory lah, ataupun memori bekerja. Ini saya macam kalau komputer kita kata RAM lah, storage, nak kena ingat kan, working memory nak kena ingat. Contohlah ibu tadi nak kena ingat ni, anak exam bila, yuran dah bayar ke belum kan, nanti malam nanti anak request contoh nak makan spaghetti ke, nak makan pasta ke, nak makan mi goreng kan. Yang tu yang hal-hal rumah. Belum lagi contoh hal kerja kan, contoh ada deadline yang perlu hantar submit proposal, hantar surat-surat tertentu yang perlu disubmit kan. Kita adalah kata working memory yang apa, ada untuk executive function kita. Yang tu yang bekerja pertama. Okey, kerja yang kedua ni adalah kita panggil sebagai cognitive flexibility, ataupun term medical dia sebagai dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai flexibility cognitive lah, di mana maksud dia kerja kedua ni dia ada kemampuan untuk kita tukar mood kerja dengan cepat. Bila ada mental load yang sangat tinggi, kita rasa susah nak switch mood tu dengan cepat. Contoh sebagai satu situasi lah kan. Okey, ibu ni di pejabat, dia adalah seorang ibu yang profesional, tegas dan garang. So bila dia dah punch out, dia dah punch out kan, pukul 5 petang sharp, pak, punch out, dia dah kena switch dah mood dia jadi seorang ibu yang lemah lembut, yang penyapa dan penyayang kan. Dalam masa 30 minit, kata 30 minit dalam perjalanan dia nak balik, nak switch mood dia kan, nak ambil mood, nak ambil masa kan, nak tukar jadi ibu pula. Tapi bayangkanlah contohlah tiba-tiba dalam perjalanan tu ada sesuatu berlaku. Contohlah ada kemalangan ke, ada panggilan telefon ke daripada pejabat mengatakan ada kerja-kerja tertentu yang belum diselesaikan kan. So mental load dia makin bertambah sebab memori tadi dah penuh dah, storage tu dah penuh. Tambah pula mental load bertambah. So rasa senang ke tak senang dia nak switch mood tu? Agak susah lah, jadi kaku. Belum lagi tiba-tiba bila dah ambil anak di tadika ke di sekolah, anak muntah dalam kereta ke, terkencing ke, macam tu, dia dah terganggu dah kat situ. Aspek kedua pula yang terganggu. Bayangkan kalau aspek ketiga executive function otak ni kita panggil pula sebagai inhibitory control, iaitu kawalan diri lah. Inilah yang sebenarnya Wanishudah, dia adalah benteng sabar kita untuk menepis gangguan dan untuk kita kontrol emosi. So bila sebenarnya, bila otak kita ni sebagai seorang manusia dah penat sangat untuk menguruskan beban mental dari siang sampai malam kan, daripada buka mata lah sampai nak tutup mata balik kan. Kalau kata executive function kita tidak boleh berfungsi, kita akan jadi roboh. So bila roboh ni lah jadi fasa tajuk kita tadi, emosi terbuang. Fungsi dah hilang dah. Fungsi apa? Saya rumuskan balik lah. Fungsi untuk memori, fungsi untuk switch mode tadi, kemudian fungsi untuk kawal diri tadi hilang, yang menyebabkan emosi kita boleh terbuang. Sebab emosi itu sebenarnya terbuang secara tidak sengaja pula dah. Kepada siapa? Pada anak-anak berapa sangat. Itu yang kadang-kadang ibu tu tengok, kenapa sekarang cepat marah, cepat naik angin, ataupun tiba-tiba sedih, rasa macam contoh kata sensitif sangat, contoh itulah emosi-emosi yang kita alami. Biasanya yang wanita lebih mudah alami kan. Kadang itulah sebenarnya bila saya rasa satu konsep yang sangat baik. Saya kira mungkin saya rumuskan tadi apa yang dari segi Puan Izzati kongsikan dengan saya. Apa ni, kita punya executive function dia CEO dekat dalam kita punya brain. Di mana sebenarnya ada pekerja selain daripada kita, maksudnya ni untuk memahamkan, memudahkan para pendengar kita lah.
Maksudnya selain kita bekerja, kita pun ada pekerja ya. So pekerja tu diringkaskan ada 3 lah. Yang pertama adalah working memory, iaitu orang kata dia punya fungsi dia adalah untuk mengingat lah. So yang kedua adalah flexibility cognitive, dia untuk kita tukar shift kita punya role. Dan yang ketiga adalah inhibitory control, iaitu kawalan diri. Okay, dan sebenarnya kan bila ada part yang dia cakap maksudnya bila kita punya daripada segi pekerja kita ni kan, kalau ada kata dah terlalu RAM tu dah terlalu overload kan, mental load tu, jadi kemungkinan boleh jadi macam mungkin mogok kan, tak nak kerja lah kan sebab dah penat sangat kan. Betul. Jadi sebenarnya bila penat, sebenarnya maksudnya kata mungkin daripada segi emosi tu sendiri memang itulah dia kata emosi terbuang kan, emosi terbuang kan. Jadi sebenarnya bila emosi ni bila kita terpendam terlalu lama, sebenarnya seorang tu boleh mula merasa ni lah, akan rasa burn out, hilang motivasi, rasa bersalah, rasa diri ni tak cukup, malah ada yang mula hilang identiti sebagai seorang ibu. Maksudnya lepas jadi seorang ibu ni hilang identiti dia, mungkin sebagai seorang pekerja kan, sebagai seorang isteri kan, sebab mungkin daripada segi emosi yang terlalu lama dipendam kan, survival mode tu terlalu lama kan. Alright. Kadang ada satu kata-kata dia orang kata kan, kadang-kadang mereka ni ataupun ibu tu sendiri terlalu sibuk menjaga orang kata semua orang kan, kan orang sampai sehingga kan untuk diri sendiri terlupa untuk jaga diri sendiri lah. Sebenarnya saya nak kongsikan tentang emosi tadi, emosi terbuang kan. Kadang-kadang emosi ni sebenarnya untuk para pendengar, emosi ni sebenarnya adalah tenaga. Betul. Yang orang kata tenaga ni mesti dirembeskan. Sebab tu kadang-kadang bila ni kita cerita tentang ibu dah kan pada hari ni, ibu ni contohlah let's say dia ada mungkin ada stres di tempat kerja, dan sebenarnya mungkin stres tu menyebabkan dia rasa sedih yang teramat lah mungkin lah kan, sedih. Dan sebenarnya emosi ni contoh bila dia sedih, dia maksudnya sedih, bila saya kongsikan tadi kan, emosi ni adalah tenaga yang mesti dirembeskan. Jadi bila mana ibu ni rasa sedih, emosi ni ada daripada tempat kerja ni. Jadi bila dia nak orang kata bila tenaga tu ada, bila dia balik ke rumah, dia orang kata mungkin sebab dia punya shift mode orang kata nak tukar daripada segi dia punya flexibility kolektif tu, contohlah lambat sikit. Tapi that time tu mungkin ada tekanan daripada mungkin anak-anak, mungkin daripada suami sendiri kan. Mungkin that time tu tenaga tu dirembeskan dengan cara yang negatif. Mungkin marah pada anak. Sebab tu yang ada puan kongsikan tadi macam kenapa aku sekarang dah cepat marah kan. Mungkin emosi yang tenaga tu sendiri disalurkan ke arah yang negatif. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya kata tunjukkanlah emosi ni adalah tenaga yang mesti dirembeskan sama ada dengan cara positif ataupun negatif lah, positif atau negatif. Dan sebenarnya positif atau negatif ni dia tak kisah dengan cara macam mana kita boleh kata benda tu akan menghasilkan kepuasan ataupun lega lah. Dan sebenarnya dia akan efek pula sama ada kesan tu positif ataupun negatif. Kat sini nampak macam alamak positif negatif kan. Tapi untuk saya ringkaskan untuk tuan-tuan dan puan-puan mudah faham, maksudnya sekiranya emosi tu adalah tenaga, sekiranya diuruskan dengan cara yang baik, sebenarnya dia akan bagi kelegaan dan kepuasan kepada ibu tu yang baik lah. Tapi sekiranya kata disalurkan ke arah yang negatif, mungkin marah anak, memang ibu akan rasa lega, tapi selepas tu pasti ibu mungkin akan rasa bersalah, akan rasa macam kenapa aku marah dekat anak. Lepas tu jadi kita kat sini mungkin kita pun akan bawakan macam mana cara untuk kita nak menangani emosi, kefungsian dan sebagainya lah. Jadi itulah kata bila fungsi harian ni sebenarnya mula terganggu, so kita nak tahu jugalah daripada side of this sendiri kan, apakah tanda awal yang menunjukkan seseorang ibu tu mungkin sudah terlalu penat dan sebenarnya memerlukan bantuan. Mungkin ada pandangan. Jadi saya sudah rupanya saya pun sebagai terapis hari ni chapter baru lah. Daripada sudut pandangan kaunselor sendiri, iaitu apa dia, rupanya emosi ni kita berusaha sebagai sebagai satu bentuk energi. Okay. So tadi Puan Rashidah pun berkongsi cara emosi tu perlu disalurkan. So saya nak buat satu strategi. Strategi ni mana insya-Allah bagi pendengar podcast kita ni, mana kalau ibu-ibu nak try buat malam ni pun boleh. Okay. Biasanya kita panggil strategi ni lebih kepada teknik offloading lah. Offloading apa? Kita nak keluarkan yang daripada fikiran kita ni kepada sesuatu yang fizikal lah. Okay. Kan kita nak relate kan balik kan. Okay, contohlah paling mudah yang ibu boleh buat, yang pertama sekali guna visual cue.
Iaitu bantuan bergambar lah. Ataupun jadual bergambar ke. Contoh kat rumah saya rasa mostly kat rumah mungkin ada peti ais. Ataupun ada ruang tamu yang contoh kita boleh buat satu macam board lah, communication board untuk kita noted kat situ. Contoh bulan ni, contoh sekarang contohlah bulan Jun, apakah agenda-agenda penting. Contoh anak-anak ada exam ke, ataupun ibu tu sendiri ada event family, event kerja yang melibatkan family. So kat situ ada makluman. So perkara tu, memori tu tak adalah dalam fikiran ibu tu. Tak. So ataupun lagi satu contoh nak memudahkan ibu, contoh ada anak yang ada kelas ngaji ataupun ada kelas tuition dan kat situ. So mungkin kita boleh label colour, contoh warna pink untuk kelas tuition anak. Okey. Tapi warna kuning untuk waktu kerja-kerja rumah. Contohlah macam tu lah. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua kita panggil sebagai brain dump. Maksudnya kita buang. Okay, tadi kan Puan Rashida ada bagi satu contoh klien before ni. Sebelum ni banyak benda fikir. Fikiran tu berselirat, betul tak? Sangat berselirat. Jadi apa yang kita boleh buat adalah minta kita ambil satu kertas ataupun buku lah, tak kisahlah, rough paper pun boleh Puan Rashida. Kita tulis, kita tulis semua apa yang difikirkan. Kemudian dia fikirkan tu pula banyak perkara. Benda perkara pejabat, tak kisah pejabat, barang rumah, barang dapur sekalipun, hal anak-anak, hal ibu bapa, tuliskan di situ. Tapi daripada banyak yang ditulis tadi, cuma pilih satu ataupun dua perkara sahaja. Limit lah, jangan pilih semua. Nanti penuh. Betul-betul pilih satu ataupun dua sahaja yang wajib, yang sangat-sangat penting, yang perlu diselesaikan pada esok hari. Itu kan, yang itu yang teknik strategy of learning lah. Tapi yang paling best kan, yang lagi best yang saya suka share dengan sakit saya, kita panggil sebagai strategi 4P. Okay, 4P. 4P agak-agak apa 4P tu kan? Okay, mari kita dengar sama-sama lah. Okay, 4P ni simple je, mudah. P pertama planning. Maksudnya merancang lah. Pilih contoh kan, ni saya ingat saya sebagai terapis sangat hebat dah ni. Pasal planning kan. Rupanya bila saya berkongsi dengan ibu-ibu yang lain kan, dia tu tahu siapa? Ibu saya sendirilah. Dia kata lebih mudah bila kita planning. Contoh kita pilih hari. Hari apa? Hari contoh mungkin hari Jumaat adalah hari untuk mencuci pakaian kotor. So hari Ahad dah cuci. Mungkin hari Ahad tu hari Jumaat tu kita dah cuci. Hari Ahad mungkin boleh jadi hari menggosok pakaian kerja ibu, pakaian kerja ayah, dan juga pakaian sekolah anak-anak. Tapi boleh jadi kan, dan hari Sabtu mungkin pula boleh jadi hari untuk masak-masak. Mungkin masak secara banyak dan boleh pack terus untuk perkhidmatan masa. Supaya ibu tadi kan contoh, sebab kan tu ibu dah kesulitan waktu untuk bekerja hal-hal, bekerja di pejabat, kemudian untuk fikir hal-hal di rumah pula kan. Itu yang P pertama. So kena planning. So kena ada planning yang sangat bagus. So P yang kedua adalah prioritize. So kita kena pilih lah mana keutamaan tadi, macam task mana yang perlu diselesaikan dahulu lah. Itu P yang kedua, ringkas saja. P yang ketiga adalah kita pacing. Okay, katakan ibu yang berkejaya tadi ni di pejabat, dia ada satu tugasan yang dia ada deadline, yang dia perlu fokus dengan sangat serius lah, kata sangat lama. Maksudnya bagi masa untuk dia fikir, nak brainstorming lah. Okay, so mungkin dah plan. Okay, selama 20 minit ibu ni tadi akan berada di meja kerja untuk fikir tas-tas yang perlu disiapkan. Tapi selepas 20 minit dia akan ambil masa 5 minit time break. Tapi time break ni, okay, contoh mungkin boleh plan, okay, nak berjalan ke tandas, tapi mungkin boleh plan sikit lah, nak pergi tandas paling jauh. Sebab apa, nak jalan tu sambil nak stretching sikit, nak buat deep breathing sikit ke pun boleh kan. Okay, tu yang P yang ketiga lah. P yang terakhir paling mudah adalah position ni, sebenarnya dia merujuk kepada kalau contoh ada gadget-gadget yang boleh memudahkan aktiviti harian lah. Di mana macam saya sendiri, yang paling favourite saya adalah menggunakan robot vacuum. Sebab sangat mudah. Sebab sekarang ni selepas zaman COVID, robot vacuum ni kita boleh dapat dengan harga yang sangat murah lah. Contohlah di pasaran, tak kisahlah online ataupun di kedai, kita boleh bawa serendah bawah RM300 pun dia boleh dapat robot vacuum. So ibu tak ada pun balik rumah kan, nak siapkan anak-anak kan, nak mandikan anak-anak lah, mungkin boleh on dulu robot vacuum tu. So dia bergerak sendiri. Kan robot sekarang canggih, bukan setakat vacuum, dia boleh mop sekali kan. Alhamdulillah, berkilat lantai. Ingat dah kerja ibu kan, satu perkara kan. Kan yang tu
apa teknik yang seterusnya. Tapi last kali saya nak kongsikan satu benda yang sangat penting, bagi saya sangat penting. Kita kata at least ibu, sebagai seorang ibu ni, pendengar sekalian, kita pun kena transfer mental load tadi tu kepada pasangan juga. Bukan transfer sesuatu yang negatif, tak, sesuatu yang lebih positif lah. Seperti mana kita cakap ni, memang kalau boleh kita dengan pasangan, bagi yang masih ada pasangan, duduk bersama-sama dengan pasangan. Kalau boleh kita pun kena ada kepercayaan kepada pasangan tu untuk serahkan tugas tu kepada beliau lah. Pasangan ni siapa? Suami tercinta lah, semua kan. Suami tercinta, suami yang kawam yang baik ni. Contoh, mungkinlah katakan sebelum dia berkahwin dengan kita, katakan pasangan ni tak pernah pun menguruskan pakaian baju dia sendiri. Contohlah, sebab kita percaya bahawa setiap individu dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang berbeza. Tapi bila kita sedang membina keluarga bersama, kita tengah jaga life ni, kita nak, bila kita bincang dengan suami, apa kita nak, kita cuba contohlah, kita serahkan satu tugasan, iaitu minta tolong dengan suami untuk uruskan sepenuhnya hal pakaian kepada suami. Contoh, membasuh baju lah. Kan mungkin baju kotor tu macam mana dia nak menguruskan contoh pakaian. Tapi maksud saya, serahkan secara sepenuhnya. Maksud saya sepenuhnya, seperti daripada penyediaan bakul untuk pakai baju kotor, bakul stoking kan, bakul kemudian bila pakaian itu telah dibasuh, bagaimana hendak dijemur di contoh di yard ke, ataupun rumah tak ada lamban ke, dan macam mana pula proses perstoran baju tadi tu. Maksudnya secara sepenuhnya pasangan fikir, bukan ibu. So mungkin bila satu task tu pasangan kita dah fikir, mungkin ibu tadi boleh ambil task yang lain untuk dia boleh fokus dengan lebih baik lah. Okay, baiklah. Sebenarnya saya kira sangat perkongsian sangat baik ya. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini dengan kita punya orang kata pakar occupational therapist kita kan. Okay, jadi saya ringkaskan kat sini. Okay, ada part yang di mana inilah visual cue, dan daripada segi dan berindam lah, dan 4P tu sendirilah. Sebenarnya ada satu part yang bila seorang ibu maksudnya bila kita kongsikan sedikit dan memberi kepercayaan kepada suami tu, sebenarnya sangat-sangat membantu seorang ibu lah ataupun seorang isteri lah. Okay. Tapi sebenarnya saya nak kongsikan lah, kadang kita sebut tentang kerjaya tu sendiri kan. Kadang ibu dan kerjaya kan, sebenarnya seorang ibu ni sebenarnya sangat-sangat seorang yang sangat kuat ya. Kenapa saya cakap macam tu kan? Kerana ibu ni maksudnya dia cuba untuk bekerja, maksudnya masukkan diri di dalam di bidang pekerjaan. Salah satunya adalah mungkin nak membantu daripada side maksudnya family punya financial kan. Tapi dalam keadaan macam tu sebenarnya dia pun perlukan bantuan daripada suami lah. Dan sebenarnya ada satu part yang saya rasa sebenarnya selain daripada sistem family itu sendiri, suami sangat-sangatlah orang kata menjadi tonggak utama untuk nak make sure isteri ni tidak berada di dalam keadaan survival mode yang terlalu lama. Sebab benda tu mungkin boleh dikongsi bersama-sama lah kan, untuk nak dapatkan orang kata keharmonian dan kebahagiaan dalam keluarga itu sendiri. Okay, dan sebenarnya saya sukalah ada part yang bila sebut, kadang-kadang kita sebut tentang fungsi hilang dan emosi pun terbuang. Dan sebenarnya ada satu part kan, kadang kita jangan tunggu sampai terlalu lama bila kita burn out ni untuk nak dapatkan bantuan sebenarnya untuk sidang pendengar lah kan. Sebenarnya bila kita bercakap dengan seseorang, mendapatkan sokongan ataupun jumpa dengan profesional ni, kadang-kadang selalu kita ingat benda tu bila perlu je. Bila kita rasa tak okey sangat-sangat je, kita perlu jumpa. Jadi sebenarnya antara langkah-langkah yang kita boleh buat adalah tadi, macam kita dapat lihat tadi, visual cue, bring down kan. Dan daripada segi macam kita pun dah tahu tentang mental load, maksudnya mental execution mental executive function minta maaf executive function. At least kat sini adalah pendedahan untuk sebagai seorang ibu ni, untuk kita memahami dan kita memudahkan lagi supaya kita dapat menjadi seorang ibu yang baiklah untuk akan datang. Okay, saya nak kongsi dengan para pendengar. Sebenarnya kan kadang-kadang orang kata macam kalau saya nak jumpa dengan profesional ke ataupun ni kena pergi ke klinik, kena pergi ke hospital kan. Mungkin kalau untuk orang yang tidak berkemampuan, dia akan cakap mahal lah untuk saya nak pergi klinik private dan sebagainya lah. Okay, sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, actually dan Puan Zati sendiri sebenarnya di Kementerian
Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyediakan satu talian tau, nama dia talian HEAL. Talian HEAL ni dia adalah nama dia Help with Empathy and Love, di mana talian HEAL ni adalah talian krisis kesihatan mental yang telah disediakan oleh KKM kepada semua rakyat Malaysia. Dia ada satu pasukan kaunselor yang akan bantu untuk akad kualah, maksudnya daripada jam 8 pagi sehingga 12.30 malam. Okay, jadi sebenarnya apa yang saya ingin kongsikan, ini adalah antara bantuan saluran awal KKM untuk menyediakan sokongan emosi lah kepada semua masyarakat. Jadi untuk tuan-tuan dan perempuan, sekiranya kita berada di dalam fasa yang kita memerlukan someone untuk kita berkongsi, jadikanlah itu antara salah satu orang kata bantuan yang boleh tuan-tuan dan perempuan laksanakan, mudahkanlah. Dan apa yang saya kongsikan hari ni kan kita dah cerita tentang apa baik dan sebagainya kan, tapi macam apa nombornya kan. Okay, so nombornya adalah, boleh ke Puan Izzati sama-sama dengan saya dengan para pendengar, kita angkat tangan macam ni. Okay, right. Okay, so follow dengan saya. 1 5 5 5. Okay, alright. So kita turun tangan. Okay, alright. So basically apa yang saya nak kongsikan, nombor dia ada 15555. Kenapa saya angkat tangan juga? Sebab salah satunya bila kita sebut kan pada mungkin pesakit dan sebagainya, 1555, insya-Allah saya rasa mungkin tak hafal lah. Jadi kalau untuk tuan-tuan perempuan, tuan-tuan dan perempuan sekiranya perlukan mungkin bantuan untuk nak seseorang mendengar apa yang tuan-tuan dan perempuan nak luahkan, jadi boleh kontak lah 15555. Itu adalah talian HEAL lah. Dan sebagai penutup kita pada hari ini, sebelum kita tamatkan podcast kita pada hari ini, mungkin ada sedikit pesanan akhir daripada kita punya orang kata Puan Izzati sebagai occupational therapist untuk semua ibu dan wanita yang bekerjaya di luar sana. Okey. Para ibu dan pendengar yang saya hormati sekalian, saya selalu ingatkan pesakit saya dekat klinik lah. Kita ni bukan robot, kita manusia. So kalau boleh, kita kena ingatlah bahawa otak kita ni memang dia ada limit dia. Otak kita ada had kapasiti. Jadi kalau boleh kita kena ambil setiap hari dalam 10 ke 15 minit sahaja, tanpa skrin telefon, tanpa skrin, tanpa fikir pasal kerja, tanpa fikir pasal hal-hal rumah. Kita kena bagi satu ruang kosong lah, atau kita bagi sebagai white space untuk sistem saraf kita lah, untuk kita kembali rasa tenang. Mana bukan, bila kita buat macam ni bukanlah kita selfish, tidak, tapi lebih kepada kita menjaga keperluan kesihatan yang sangat asas. Sebab apa? Sebab untuk kita pastikan fungsi kita boleh berfungsi dengan baik dan emosi kita tidak terbuang, ini pentinglah terlebih dahulu untuk kita ada kesihatan kolektif dan mental yang baik. Sebab apa? Ibu yang gembira insya-Allah akan melahirkan keluarga yang bahagia. Saya sangat suka ibu yang gembira akan melahirkan keluarga yang bahagia. Jadi kat sini nak beritahu tentang peranan penting seorang ibu ni untuk menjadi seorang yang sejahtera, yang harmoni, supaya keluarganya turut menjadi yang kata sejahtera juga. Jadi terima kasih di atas perkongsian yang saya kira sangat-sangat bermakna daripada Puan Izzati pada hari ini. Jadi semoga orang kata podcast ini dapat membantu ramai ibu di luar sana untuk lebih memahami diri sendiri dan sedar bahawa mereka juga layak untuk dijaga. Tapi sebelum tu kan, saya just nak kongsi lah kan. Tadi masa tu kita terus intro kan. Okay. So saya nak kenalkan diri saya. So saya Rashida. Saya merupakan pegawai psikologi kaunseling di Klinik Kesihatan Seksyen 19 juga. Dan apa sebelum tu saya nak, yang the last one is saya nak kongsikan sedikit, bukan kongsikan, sedikit pantun lah. Okay. Warnanya putih sibiri-biri, dijual untuk diambil bulunya. Podcast ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih semua kepada para pendengar. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kerana ini datang daripada kami sendiri. Tapi apa yang saya nak kongsikan, terima kasih kepada Puan Izzati kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami di Santai Seri Serambi untuk perkongsian yang sangat-sangat menarik pada hari ini. Moga menjadi baik tu atau tuan perempuan ambil, dan insya-Allah kita jadikan benda itu sebagai satu panduan untuk menjadikan kita seorang ibu yang lebih kata efisien lah, lebih
berfungsi dengan lebih baik. fungsi dengan baik. Okay, Yang sejahtera emosi dan mental dia, ya, insyaAllah, insyaAllah. Okay, bye-bye. Okay, kita bye-bye sekarang. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum.